Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga olehmu akan diri. Orang yang beriman yang menjaga dirinya. Nah, jaga lo. Kita dah jaga lo pegang beriman. Tapi maksud lagi. Orang yang beriman, orang yang menjagakan dirinya. Bagi menjaga dirinya daripada makanan yang haram, daripada memperbuatkan perbuatan yang haram, daripada kuduno, ubat tu, fitnah tu, buka aib tu. Nabi kata tu hadis pula, man ayyara akahu bizabin lam yamut hatta ya'mala Islam. Mandang yang buka aib bersama saudara serislam, nyohan mati ini